Alhamdulillah tu geng Angel daripada Bandar Tenggara. Alhamdulillah lately ni hari ni kan macam hari ni hari Selasa. Alhamdulillah lah Angel dapat geng kita daripada jauh. Ada juga yang datang dari dekat, ada juga yang dah bertahun-tahun tengok kita orang dekat media. Selalunya tengok live kan, kadang-kadang tengok kita punya video. Alhamdulillah, terima kasih sebab korang semua ada yang kita orang datang sini untuk tengok kita punya barang satu persatu. Selain tu geng, apa yang best kat sini, kalau korang jumpa Angel ataupun tim seller kita, bukan sekadar kita jual beli je. Paling bestnya Angel ada sharing tentang knowledge jati. So apa yang Angel tahu, Angel akan cerita balik dekat geng-geng Angel. Macam ni geng kita daripada negara. Terima kasih ya kak. Sol. Sama-sama. Sama-sama baik. Nego sekali Nego sekali Bye dek. Sampai jadi dek. Sampai jadi. Sama. Nanti datang lagi tau macam ayah. Okey. Jajan ada Acik jajan. Acik baru sampai. So ni Angel nak tunjuk dekat korang. Kan dekat sini, kan kalau kau perasan kan, Cobra kita ada banyak rate harga. Mungkin ada setengah tengok, sama ke? Sebab dia design sama ke? Harga dia berbeza. Tak, kalau macam ni contoh, ini 16,000 lebih. So, okey. Lepas tu belakang Angel ni, semalam Acik daripada Paik Jawa. Ni pun customer kita Sol 16,000 lebih. Lepas tu tadi Acik Bandar Tenggara kan. Yang ini pun Acik Bandar Tenggara belakang Angel Cobra 24,000 lebih. Sol. Okey, salah satu reason yang paling best ni dekat sini, macam Angel bukan sekadar jual tau. Kalau boleh, bila korang semua dah sampai sini, Angel akan cerita satu persatu tentang perbezaan kualiti. Sebab dekat sini, kita ada contoh sampel kayu dari sini. Kalau korang perasan, ada jati kampung yang macam urat belonteng tengah ni, luar ada putih ni jati kampung. Lepas tu Angel akan tunjukkan Sulawesi. Lepas tu yang paling high spec, yang biasa geng kita suka lagi fighter jati, yang macam ni. Ni jati emas, kayu jati perhutani. Setiap produk, setiap kualiti main peranan, banyak main peranan. Bukan sekadar design je, proses pemilihan kayu, siapa tukangnya, siapa tukang sembuhnya, semua banyak kualiti. Contoh yang macam ni 2,000 lebih. Memang cakap jujur, memang yang paling rendah dekat Udang Posian. Tapi kebaikan sidai. Sebab apa? Angel akan, sebelum jual, Angel akan cerita dulu apa kualiti dia, kenapa 2,000 lebih. Pattern dapat sama, tapi bila bandingkan sebelah-sebelah, lain rupanya. Okay, so tu ada geng kita baru sampai. Apa-apa pun geng, barang bulan 1 ni insyaAllah banyak. Nak cari barang, datang bulan 1. Saya cakap, cari Angel dekat Gudang Posian. Kenapa duk?